Khadijah Ibrahim seru generasi baharu jangan lupa jasa artis veteran. Datuk Khadijah Ibrahim menyuarakan harapan agar penyanyi generasi baharu lebih terbuka untuk mengajak artis veteran berkongsi pentas dalam konsert mereka. Baginya, peluang sedemikian bukan sahaja mengeratkan hubungan antara dua generasi, malah mampu memastikan kesinambungan dunia seni terus terpelihara. Menurut Khadijah, artis senior selama ini sering memberikan ruang kepada bakat baharu untuk tampil bersama dalam persembahan mereka. Beliau berharap pendekatan sama dapat dilakukan oleh penyanyi muda supaya pengalaman dan kepakaran artis lama terus dihargai serta dapat dinikmati peminat. Khadijah turut memahami bahawa keputusan mengenai penglibatan artis dalam sesebuah konsert kadang-kadang bergantung kepada pihak penganjur dan faktor keuangan. Namun, beliau percaya penyanyi sendiri boleh memainkan peranan dengan menyuarakan hasrat untuk membawa artis veteran bersama, termasuk menerusi persembahan duet yang mampu mencipta momen istimewa. Dalam perkembangan terbaru, Khadijah kembali dengan single Ibu Doa selepas lebih 2 dekad tidak menghasilkan karya baharu. Lagu yang syarat dengan kisah kasih sayang dan pengorbanan seorang ibu itu menjadi simbol kembalinya penyanyi yang sinonim dengan lagu Ku Pendam Sebuah Duka ke persada muzik. Cinta di akhir garisan 2.0 cetus perbandingan, Ajai tetap yakin. Ajai tidak gentar sekiranya versi baharu Cinta di akhir garisan 2.0 dibandingkan dengan karya asal yang pernah dipopularkan Ziana Zain, Nora Arifin, Ning Baizura dan Desi Fitri. Baginya, setiap generasi mempunyai identiti vokal serta pendekatan muzik tersendiri yang wajar dihargai tanpa perlu dipertandingkan. Kali ini, lagu ikonik berkenaan diberi nafas baharu menerusi gandingan Marsha Milan, Adira Suhaimi, Nadira Zaini dan Aisyah Retno. Ajai mahu keempat-empat penyanyi itu saling melengkapi, bukannya bersaing, dengan susunan muzik lebih besar menerusi penglibatan Orkestra Budapest yang membabitkan puluhan pemuzik. Menurut Ajai, cabaran utama adalah memastikan kekuatan setiap penyanyi terselah pada bahagian yang tepat. Pendekatan itu diambil supaya Marsha Milan, Adira Suhaimi, Nadira Zaini dan Aisyah Retno dapat membentuk satu persembahan yang mempunyai identiti tersendiri tanpa cuba meniru gaya penyanyi asal. Lebih menarik, projek ini berpotensi dikembangkan ke pentas konsert sekiranya sambutan terhadap lagu berkenaan memberangsangkan. Ajai turut menyimpan hasrat mengundang Ziana Zain, Ning Baizura dan Nora Arifin untuk tampil dalam persembahan istimewa, sekaligus mempertemukan dua generasi dalam satu pentas. Abu dan Man buka suara, enggan lagi dibebani tuduhan. Dua anggota asal kumpulan rock legenda May, Abu dan Man, tampil menjelaskan keputusan mereka untuk kembali bergabung dalam projek muzik baharu selepas timbul pelbagai spekulasi di media sosial. Mereka menegaskan langkah itu dibuat atas pertimbangan sendiri dan bukan untuk menjatuhkan mana-mana pihak. Abu menjelaskan keputusan meninggalkan May sudah lama difikirkan, antaranya kerana faktor kesihatan, tekanan serta ketidakselesaan yang dialaminya. Beliau turut menolak dakwaan bahawa Man menjadi punca atau mempengaruhinya untuk keluar daripada kumpulan berkenaan. Bagi Man pula, kerjasama bersama Abu dan bekas vokalis May, dilihat sebagai usaha meneruskan kehidupan melalui bidang muzik yang sudah menjadi sumber rezeki mereka sejak sekian lama. Mereka juga berpandangan status sebagai pengasas dan anggota asal memberi mereka alasan untuk terus berkarya, selain mahu peminat mendengar penjelasan daripada kedua-dua pihak. Dalam masa sama, Abu dan Man meminta orang ramai tidak membuat kesimpulan hanya berdasarkan dakwaan yang beredar di media sosial. Mereka turut menyimpan bukti terhadap komen dan hantaran yang didakwa berunsur fitnah serta tidak menolak kemungkinan mengambil tindakan undang-undang, sambil berharap konflik ini dapat diselesaikan secara baik demi keharmonian industri muzik.
Asid Ekamatra kembali stabil, rindu nak basking semula. Pemain drum Ekamatra, Moha Rashid Ibrahim atau Asid, menarik nafas lega apabila keadaan kesihatannya semakin stabil selepas sebelum ini mengalami sesak nafas dan muntah berterusan. Selepas mendapatkan rawatan di Hospital Ampang, Asid kini sudah dibenarkan pulang untuk meneruskan tempoh pemulihan. Bagaimanapun, Asid masih berdepan masalah pada bahagian kaki yang menyukarkannya bergerak akibat gangguan saraf. Selain perlu menjalani pemeriksaan susulan dan fisioterapi, beliau juga perlu mengawal keadaan kesihatannya termasuk paras gula dengan bantuan ubat serta insulin. Keadaan itu menyebabkan Asid terpaksa berehat daripada aktiviti basking kerana tidak mampu berdiri untuk tempoh yang lama. Walaupun begitu, pemain drum Ekamatra berkenaan tetap berusaha mendapatkan rawatan yang sesuai dan berharap dapat kembali melakukan aktiviti yang menjadi sumber pendapatan serta diminatinya. Asid turut merakamkan penghargaan kepada peminat dan semua pihak yang tidak putus-putus mendoakan kesihatannya. Dalam tempoh berehat, beliau mengakui sudah mula merindui suasana basking dan berharap keadaan fizikalnya bertambah baik agar dapat kembali menghiburkan orang ramai. Dari aksi ngeri ke pentas utama, Aini Mustafa raih impian. Aini Mustafa akhirnya menikmati detik yang sekian lama dinantikan apabila diberi kepercayaan memegang watak utama dalam filem Tiket Sehala. Bermula sebagai pelakon lagak ngeri, perjalanan Aini dalam industri seni menjadi bukti kesabaran dan usaha mengejar peluang sejak menghadiri uji bakat pada usia muda. Bekas atlet taekwondo itu bukan sahaja mempunyai pengalaman luas dalam seni mempertahankan diri, malah menguasai bahasa Korea hasil minat yang dipupuk sejak kecil. Kemahiran tersebut ternyata menjadi kelebihan apabila Aini terpilih membawa watak puteri yang memerlukan penggunaan bahasa Korea dalam filem berkenaan. Watak puteri membawa Aini ke Korea Selatan dalam kisah seorang wanita yang berusaha mencari rezeki untuk menyelesaikan masalah keluarga, sebelum terperangkap dalam sindiket penipuan pekerjaan. Penggambaran dalam cuaca ekstrim sehingga mencecah suhu bawah sifar turut menguji ketahanan fizikal dan emosinya sebagai pelakon utama. Bagi Aini Mustafa, pengalaman menerusi Tiket Sehala bukan sekadar pencapaian pribadi, tetapi peluang untuk membuktikan kemampuannya dalam dunia lakonan. Dia berharap filem itu menjadi titik permulaan kepada lebih banyak tawaran, selain mampu membuka mata masyarakat mengenai bahaya penipuan pekerjaan dan kepentingan nilai kekeluargaan. Rashdan Baba dedah rahsia wajah kekal muda di usia 57. Pelakon Rashdan Baba mencuri perhatian netizen apabila penampilannya yang kelihatan awet muda menerima banyak pujian. Pada usia 57 tahun, Rashdan menganggap penampilan tersebut sebagai hasil disiplin menjaga kesihatan selain kemungkinan dipengaruhi faktor genetik daripada arwah bapanya. Menurut Rashdan, beliau mula lebih serius mengawal pemakanan dan gaya hidup selepas memasuki usia 40-an. Selain aktif bersenam, dia turut menitik beratkan pengambilan air dan mengurangkan gula dalam minuman sebagai sebahagian daripada rutin penjagaan diri. Rashdan turut berkongsi bahawa arwah bapanya memang mengamalkan gaya hidup yang menitik beratkan kesihatan serta mengambil makanan tambahan. Malah, persamaan wajah antara mereka pernah membuatkan orang menyangka Rashdan dan bapanya seperti adik-beradik ketika berjalan bersama. Kini, perhatian terhadap Rashdan semakin meningkat selepas dia diumumkan sebagai salah seorang peserta kilauan emas selebriti. Walaupun bukan penyanyi profesional, Rashdan berharap percubaan dalam bidang nyanyian itu mendapat sokongan peminat dan menjadi pengalaman baharu yang bermakna dalam perjalanan seninya. Ismahalil Hamzah sebab, berat hati tinggalkan ibu tercinta. Pengasas dan penyampai Bapaku FM, Ismahalil Hamzah, berdepan detik penuh emosi apabila terpaksa memaklumkan kepada ibunya mengenai keputusan mahkamah yang bakal menentukan masa depannya. Dalam keadaan ibunya yang sudah uzur dan menggunakan kerusi roda, Ismahalil mengakui sukar menahan sebab ketika memikirkan kemungkinan tidak dapat bertemu lagi dengan insan yang disayanginya. Ismahalil berkata, dia pada awalnya memilih untuk tidak memberitahu ibunya kerana bimbang keadaan kesihatan wanita itu terjejas. Namun, dia akhirnya mengambil keputusan untuk berterus terang sebagai persediaan mental dan fizikal buat keluarganya menghadapi apa sahaja kemungkinan. Selepas mengetahui perkara tersebut, ibunya dilaporkan mengalami demam dan semakin lemah.
Ismail turut berkongsi momen terakhir bersama ibunya dengan penuh rasa kasih, termasuk ketika mereka berpelukan dan dia meminta wanita itu terus mendoakannya. Dalam siaran terakhirnya di Bapaku FM, Ismail turut memohon orang ramai mendoakan kesihatan ibunya serta menyampaikan permohonan maaf kepada para pendengar yang selama ini memberikan sokongan. Kisah tersebut meninggalkan satu pesanan tentang kasih seorang anak terhadap ibu, terutama ketika berdepan saat paling sukar dalam kehidupan.